Assalamualaikum. Selamat pagi hari ni. Hari ni ada sebiji kereta untuk review kancil. Masuk sebiji. Kali ni kita dapat body part L2S. Cantik body part L2S. L2S, engine pun L2S juga. Ini yang di antara enjin kancil yang legend lah. Okay, kita pusing dulu tengok. Body part L2S complete. Depan belakang, tepi, side skirt. Condition memang A lah body part ni. Bumper depan pun bracket cun, telinga tak ada pecah. Ok, kita cakap pasal luaran dulu rim TE 37 14 inci. Rim baru, tayar pun baru. Tayar tahun 2024. Tapi tayar biking. Okay, disc brake L5 besar, double layer. Side mirror L5 auto flip. Siap Swiss. Antena dia, antena kopi lah. Pintu kancil. Belakang drum je, tak ada disc. Ok, body part belakang L2S tune. Exhaust kaki motor 2.5 inci. Ada S-flow untuk auto sesuai lah ni, sampai tengah je. Right. Ok, tutup. Ada kunci, ni model lama punya. Okay, lepas tu dalam trim L5, seat L2 Avanzato, dashboard kelabu dia cat hitam, sub ni steering L5, ni lever gear L2, konsol gear pun L2. Seat belakang, atas bumbung tak ada apa . Ni kalau 23 L5 memang selalu patah ni. Memang bracket dia selalu patah. Kita tengok enjin pula turbo timer ada, timer FSC, boost meter SKS. Ini Shopee punya ni. Okay, ni lah dia engine L2S, engine legend. Blow off HKS. Bateri baru. Spare tank memang cun, jarang dapat kondisi macam ni. Selalu ada repot dekat belah sini. Ni kira engine standard ni, L2S standard. Turbo dia pun memang standard. Ni air filter standard tapi dah tukar sangko. Tengok ni, bracket bumper. Ini tak apa lah. Ini memang cantik, tak ada patah. Selalu ni memang patah. Kita try start. Meter merah. Engine steady. Timing pencun. Tak ada asap nanti. Exhaust pun tak ada asap.
lagi kita test drive. So siapa-siapa nak cari spare part kancil boleh roger area Seremban. Sekarang kita nak test drive lah kereta ni. Jom. Engine L2S standard. Mantap. Ni dalam kawasan kampung tak boleh bawa laju lah. Kita biasa-biasa je.